pakai Aurora Pants ni kena pakai panties ke? Ramai kan yang nak tahu kena pakai panties ke tak perlu pakai bila kita pakai Aurora Pants ni. Sebenarnya boleh je kalau nak pakai panties biasa. Tapi seperti yang kita semua tahu, Aurora Pants ni dia akan berfungsi kalau dia bersentuhan direct dengan kulit kita. Barulah dia boleh serap suhu badan kita dan dia akan pantulkan sinaran infrared jarak jauh sejauh 4 cm ke dalam badan kita. Kalau kita pakai panties, boleh tak Aurora Pants tu buat kerja dia? Boleh, tapi dia tak boleh bekerja dekat bahagian yang kita pakai panties tu lah. So kalau anda nak pakai panties, sebab ada antara kita yang tak selesa kan kalau tak pakai panties. Kalau anda nak pakai panties juga, boleh ambil yang Aurora Panties. Sebab apa? Sebab kita pun ada juga panties Aurora tau. Pun sama, teknologi yang sama, ada infrared. So kalau anda nak pakai panties, kena grab Aurora Panties dan pakai Aurora Pants. Senang kan? Barulah double dapat infrared tu.